Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, kembali lagi saya Leo Master Channel. Yang mana baru jumpa channel aku ni, tolong like, komen dan subscribe. Kalau boleh share. Okay, hari ni aku akan mancingkan. Tengok aku pakai sabit peram. Aku mancing kat sungai tempat hari tu. Okay, ni aku dengan wife aku. Okay, apapun, jom kita mancing. Ni kita pakai sabit sebiji sabit peram. Okay, try baling kat situ lah. Ni air dalam aku tak pastilah boleh strike ke tak. Tak tahu, kita try je lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tak depan tu je. Dalam kot ni. Panjang. Tak sini. Panjang bawa satu je. Okay, apa-apa lagi aku buat balik. Kan, sabit peram ada makan. Banyak lah. Alhamdulillah. Hasil yang pertama, alhamdulillah. Lampam ekor merah. Tapi gemuk lampam ni ke? Lampam ekor merah. Okey. Lagi letak balik tadi strike seekor, lambat buka kamera. Aku letak satu pancing kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tu. Pasal tu. Ni aku tak jauh sikit pada tempat lepak. Tak sini. Kasih taruh loceng. Boleh. Dah senyap. Makan lagi. Ada lagi makan. Alhamdulillah, ikan lampam. Lampam merah guys, lampam merah. Kita try pergi baling. Harap-harap bapak lampam makan. Oh, macam tubuh ataupun lampam Jawa.
tarik guys. Tak pisau dulu ya. Alhamdulillah, lampau merah lagi. Lampau kunyit boy, kuning. Kita makan. Nak pakai ke macam mana? Pegang tengok. Tak bong. Minyak eh. Aduh, ada ikan kat dok. Oh sayang. Aduh. Baby lah guys. Baby guys. Oh, dia tak cedera. Anak lampau guys. Saiz 2 jari. Ni. Okey. Dia release. Aku lepas boleh lah. Ni ada kamu tahu kan. Aduh. Tadi pergi apa putih duduk situ. Ikan terbuai guys, ikan terbuai. Tarik pun nak jatuh mancing aku. Saiz juga. Wah, besar. Saiz juga, saiz juga. Dia tahan. Alhamdulillah, lampau merah guys, lampau merah. Lampau merah. Lampau merah lagi guys. Tak loh. Nak pergi dari nak tu.
Kita pokok ni. Biarkan dia janyuk Tengok. Oh, nampak ni. Nampak meh, tak baik. Ya, alhamdulillah. Lampam kuning, lampam kuning lah. Wow, merah ekor. Alhamdulillah. Ya, sekali kayu guys. Dapat lagi guys, ikan terboy. Ikan. Ya, biar lu. Okay, alhamdulillah guys. Macam tu lah. Okay, hari ni aku bawa bini aku, dia tolong ambil video. Alhamdulillah boleh lah view tu, aku jalan, aku tak ikan, nampak sikit lah. Tapi kalau kurang memuaskan, harap maaf lah. Sebab video tu ada yang pendek-pendek, aku tak potong rasanya. Tapi aku cuba yang terbaik lah. Okay, tu pun ada orang mancing lagi, 2 orang kat situ. Mereka baru sampai, aku pun nak balik lah. Hasil nanti aku gambar je lah. Bini aku dah simpan dah, aku pun tak sempat nak buat closing. Kalau tengok ikan dia dah simpan. Okay, ni pun aku kemana-kemana balik ya. Okay, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan subscribe.